Simpanan emas 1 gram 1 bulan adalah antara target simpanan yang baik. Kenapa? Bagi penyimpan emas yang bijak, mereka akan fokus dalam pertambahan gram simpanan dan menabung secara konsisten. Berbanding dengan penyimpan emas yang hanya fokus dalam naik turun harga emas. Tapi, jika anda lebih selesa untuk menyimpan dalam bentuk ringgit seperti RM300 atau RM500, itu pun tak ada masalah. Berapa banyak yang anda mahu simpan bergantung kepada ketebalan poket masing-masing. Sarangan pakar-pakar kewangan, pastikan anda letakkan target simpanan minimum 10% daripada gaji anda. Pastikan juga simpanan dalam bentuk emas ini adalah simpanan untuk jangka masa panjang, kurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Dengan akaun emas Gap, anda boleh saja menabung ikut bajet anda tanpa komitmen setiap bulan. Ini bermakna tak ada syarat wajib pun untuk anda menabung setiap bulan. Ada duit lebih? Menabung dalam akaun emas Gap. Kelebihan buat yang menabung secara konsisten bukan sahaja gram emas anda bertambah setiap bulan, malah anda akan dapat juga pemerataan kos harga emas yang jauh lebih rendah berbanding harga emas semasa. Bagi yang sudah bersedia untuk mulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya atau isi beg biru bawah ni untuk daftar akaun emas. Saya akan bimbing anda journey menyimpan emas bersama Dr. Akilah. Why not mula simpan emas sekarang? Yang kaya anda juga.